Guys, korang yang tercari-cari tent yang bersaiz sederhana, mungkin untuk solo, mungkin untuk couple camping yang dah berkahwin, ataupun untuk family yang kecil, sama ada 2 anak kecil ataupun 1 anak kecil, 2 dewasa, 2 kanak-kanak ataupun 2 dewasa, 1 kanak-kanak, korang boleh prefer Black Dog Misty Island guys. 13.24 kg saja yang bersaiz sederhana. Tent ni merupakan air tent terbaru daripada Black Dog, Black Dog Misty Island. So saiz sederhana pada aku cukup sesuai untuk solo camping ataupun 2 dewasa, ataupun 2 dewasa 2 kanak-kanak kecil, ataupun 2 dewasa 1 kanak-kanak. Sebab dalam dia boleh dimuatkan dengan 1 king, and pada aku kalau selesa adalah 1 queen. Material dia 210D Oxford fabric black rubber. Just nice guys, memang potong UV, kalis air. Memang best lah kalau dengan cuaca kita kat Malaysia ni. Saiz dia 230 x 260, tinggi 185. Tent ni pun didatangkan dengan auto pump 2000 mAh. So dia ada auto cut off. Macam video sebelum ni yang korang tengok, ada video pasal motor air pump yang auto cut off kalau angin dah penuh. Ventilation memang padu. Keliling ada tingkap dan pintu. So tepi ni ada tingkap, sebelah sana pun ada tingkap. Kat belakang ni sebenarnya ada pintu besar kalau korang buka awning, sebab awning dia boleh dibuka depan dan belakang. So kalau buka, ada 1 pintu besar. Ada 2 layer, ada mesh net dengan ada inner cover. So depan dia awning 1 meter lebih, dan dia ada extended awning lagi 1 meter lebih. Ada side wing, so kurangkan terpias dan cover kita daripada panas daripada tepi. Aku tak boleh nak pasang extended awning sebab ganggu laluan orang, sebab kiri kanan aku ni ada camper nanti. So pole dia bagi 4 batang. Korang boleh pasang 2 kat depan atau 2 kat belakang, ataupun 4 kat depan, belakang kau tutup. Depan ada tingkap lagi yang besar sampai bawah guys. Luar ada mesh net, dalam ada inner cover lah, inner layer. So pintu agak rendah sikit, korang nak kena tunduk. And yes, ada TPU window kat atas guys. Skylight ke, TPU window ke, panoramic ke, ataupun moonroof ke, sunroof ke, sama juga. So kalau tak nak pakai TPU ni, ada cover, korang boleh tutup lah. Ni korang boleh tutup, sini pun yang depan pun korang boleh tutup. Ada 1 hook untuk gantung lampu ataupun kipas. Pillar dia 10cm guys, diameter 10cm. Tebal, padu, kukuh. Daripada tadi angin tiup tak berhenti guys. Dia bagi goyang je. So ada poket kat sini 1, and dekat sebelah pun ada poket. So dalam dia boleh muat 1 queen, pada aku dah cukup. Sebenarnya dia boleh masuk 1 king, tapi kalau nak selesa 1 queen. Macam aku hari ni aku solo, so aku pakai camp bag je. So luas lagi guys. Nak solo boleh, nak berdua dewasa boleh, nak dewasa 2 kat kanak atau 1 kat kanak pun boleh. So kalau korang pakai extended awning atau extended flysheet dia memang datang sekali, free. Korang sambung je kat zip ni. So dia pakai zip. So bila dah zip, masih ada cover lidah lagi kat depan ni untuk mengurangkan bocor lah. Tapi kalau aku akan tinggikan tengah ni, extended awning yang depan ni rendahkan sikit untuk elakkan air menakung. So macam aku hari ni aku camping solo, aku tak perlukan common area yang luas. So cukup untuk standard awning dia tanpa extended awning. So ni pun dah ngam. Aku makan sini, aku masak sini. Okay, solo guys. So harga dia 1000 lebih sikit, bawah 1500.
Macam aku dapatkan tent ni daripada Camp Guru. So dia pun ada ready stock. Korang pun boleh pergi ke TikTok dia ataupun platform online yang lain, memang dia orang ada, ataupun datang ke physical store dia orang, sama ada di PJ, Kuantan ataupun dekat JB. Yang terbaru ada dekat Kelang. Korang boleh cubalah, boleh try, memang puas hati setakat ni. Angin daripada pagi tau sampai sekarang ni, dah dekat tengah hari, tak berhenti angin. So steady. Lagipun aku pakai pack 30 cm. Tent pun nampak kukuh. So aku harapkan hujan. Kalau ada hujan nanti aku try update lah. Okay guys, enjoy. Aku nak tidur. Ngantuk, belum tidur. Tidur dulu guys, nanti kita sambung.